Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Fitri, pengusaha Mutiara Nur Taqwa Special Needs Kindergarten yang bertempat di Taman Bukit Dahlia dan Kota Masai. Di sini kami menyediakan perkhidmatan untuk anak-anak berkeperluan khas berumur 4 hingga 6 tahun. Dua program yang kami tawarkan iaitu program inklusif dan EIP untuk anak-anak speech delay, mild autism dan ADHD. Sokongan awal akan diberikan kepada anak-anak dari segi pengurusan diri, pengurusan emosi, sensori, tingkah laku dan juga kognitif. Setiap wang, peralatan, alat dan bahan bantu mengajar disediakan adalah untuk menyokong dan merangsang perkembangan dan keperluan anak-anak ini. Medium komunikasi kami pelbagaikan bagi mencapai matlamat berkomunikasi dengan anak-anak yang lewat perkembangan dari segi pertuturan dan kosakata seperti augmentative and alternative communication. Di sini, kami menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan individu. Seperti yang kita sedia maklum, anak-anak berkeperluan khas mempunyai isu-isu yang berbeza-beza. Oleh itu, rancangan mengajar akan dibuat mengikut perkembangan mereka yang tersendiri. Bilangan pelajar yang lebih kecil juga membolehkan guru lebih fokus kepada perkembangan setiap individu. Guru-guru intervensi dilatih dengan ilmu pendidikan khas bagi bersedia menjaga dan mendidik anak-anak mengikut keperluan mereka. Setiap bulan akan ada sesi bersama occupational therapist dan speech therapist di tadika. Sesi ini akan membantu mempercepatkan peningkatan kemahiran serta proses pertuturan anak. Laporan secara mingguan dan bulanan akan diberikan kepada ibu ayah. Pendaftaran 2026 telah dibuka. Ibu ayah yang berminat boleh hubungi kami di nombor yang tertera untuk maklumat lanjut.